Empat kata revolusi bermula. Wow. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. So, hari ini kita dapat bertemu sama lagi dengan saya, Muhammad Safwan bin Zubir di Pod Monolog. Soalan saya pada sesi yang inilah, tajuk yang ini. Kenapa sistem governance yang kita percaya Islam seolah-olah tidak lagi berfungsi? Kenapa setiap keputusan politik hari ini penuh dengan kontradiksi, chaos dan kompleksiti yang mustahil untuk kita ramal? Sebab apa? 26 Oktober 2025, Donald Trump mendarat di Kuala Lumpur untuk sidang kemuncak ASEAN. Media melaporkan perjanjian perdagangan, gencatan senjata dan juga diplomasi. Tapi tunggu dulu. Apa yang sebenarnya berlaku di sebalik tabir? Dan lebih penting, apa yang peristiwa ini beritahu kepada kita tentang dunia yang kita sedang diami sekarang. So, hari ini kita nak baca lawatan Trump melalui lensa yang berbeza, iaitu lensa post-normal politics. Dan saya jamin apa yang anda akan dengar pada hari ini akan merubah cara fikir anda, mengubah cara lihat diri anda terhadap berita yang ada pada hari esok. So, jangan tunggu, jangan buang masa. So, kita mulakan ke hadapan dalam segmen yang pertama. Okey, kita bersambung. Sambung lagi dalam segmen yang pertama. Okey, pada 26 Oktober 2025, Presiden Amerika Syarikat iaitu Donald Trump telah menghadiri sidang kemuncak ASEAN yang ke-47 di Kuala Lumpur. Ini merupakan satu perkara yang amat mengejutkan oleh seluruh negara dan juga seluruh dunia yang menyaksikan peristiwa tersebut. Ini lawatan yang pertama oleh Donald Trump ke Asia semenjak dia dipilih sekali lagi menjadi presiden. So, apakah sebenarnya agenda rasmi? Takkan tidak ada agenda. Sebab apa? Kalau kita kenal watak Trump adalah seorang yang egois. Tapi mengapakah kali ini beliau sanggup turun ke Malaysia dan menghadiri sidang kemuncak ASEAN? So, ada 3 perkara utama yang saya dah cuba dapat kupaskan melalui post-normal politics. So, yang pertama, pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim fokus kepada perdagangan, pelaburan dan juga kerjasama strategik. So, ini adalah 3 perkara yang dilihat menjadi punca dan juga sebab Donald Trump untuk datang juga ke Malaysia bagi bertemu dengan seluruh kepimpinan di negara ASEAN. So, yang kedua, pengumuman perjanjian perdagangan antara Amerika Syarikat dengan negara-negara Asia, termasuk Malaysia. So, perjanjian ini dijangka membuka pasaran yang baru dan mengurangkan tarif perdagangan. Walaupun ada beberapa suara yang kita dengar di luar bercerita tentang tindak balik daripada kerajaan Amerika itu sendiri kepada Malaysia dengan cara seperti menekan. Tetapi apakah yang sebenarnya
yang berada di sebalik yang dikatakan tertekan itu, yang sanggup akhirnya diterima oleh Datuk Seri Anwar sendiri dan juga para kepimpinan di dalam negara kita Malaysia. So yang ketiga, Trump mempengerusikan upacara penandatanganan gencatan senjata antara Thailand dan juga Kemboja. So konflik sempadan yang telah berlangsung bertahun-tahun akhirnya dengan kehadiran Trump ke persidangan ini telah menjadikan perjanjian damai antara Thailand dan Kemboja. Walaupun sebenarnya ia adalah rentetan daripada usaha yang telah dilakukan sendiri oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi mendapatkan gencatan senjata antara kedua-dua buah negara tersebut. Nampak standard kan? Nampak macam biasa kan? Nampak macam lebih santai ni kan? So ini adalah satu diplomasi yang biasa. Lawatan rasmi macam inilah seorang ketua negara ke negara-negara yang lain. Kemudian dilakukan sedikit perjanjian ekonomi semasa dalam beliau melakukan lawatan-lawatan kerja ke negara-negara yang mereka ingin tujui. So tapi ini bukanlah cerita yang sebenar. Ini bukan cerita yang sebenar. Itu adalah cerita yang kita nak dengar. Yang cerita yang telah kita didengarkan oleh media kepada kita. Kita tetap ambil dan kita tidak buta-buta menolak. So jika kita gali lebih dalam daripada 3 perkara yang telah saya sebutkan tadi, kita akan nampak sesuatu yang jauh lebih besar sedang berlaku. Cakap macam tu, ini semua tabah. Orang ni tak nyabar. So lawatan ini bukan sekadar lawatan perdagangan ataupun yang melibatkan keamanan serantau. So ia tentang persaingan kuasa global antara Amerika dan juga China. Ia tentang bagaimana ASEAN itu sendiri memposisikan diri dalam perang dingin baru yang ada pada saat ini, iaitu di antara Amerika dan juga China. Ini adalah satu perang dingin antara dua negara yang besar. Dan ia tentang bagaimana Malaysia sebagai negara yang majoritinya Muslim menavigasi tekanan geopolitik yang semakin kompleks dengan mengambil keuntungan di antara pergelutan yang berlaku di antara kedua-dua buah negara. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat semenjak yang akhir ini dalam tempoh 2 tahun, memang kebanyakan taktikal dan juga seni politik Datuk Seri itu sendiri memang menggunakan teknik 2 dapat 1. 2 dapat 1. Allahualam. Boleh semaklah kot. Bukan salah. Dan untuk memahami semua ini, kita perlu kerangka pemikiran yang baru. Maknanya kita tidak boleh menggunakan kerangka pemikiran yang lama. Sekiranya kita masih lagi bertakuk kepada kerangka pemikiran yang lama dan tidak mahu untuk menerima kerangka pemikiran yang baru disebabkan keselesaan yang kita sedang hadapi pada hari ini, maka bukan kepimpinan itu yang salah nanti ke hadapan, tetapi diri kita sebagai rakyat itu sendiri yang salah. Kita perlu kerangka pemikiran yang baru. Di sinilah konsep post-normal politics masuk. Walaupun dia bukan cerita yang sebenar. So, kita nak ceritakan nanti ke depan sikit apa itu teori post-normal politics. Sebenarnya, tak apalah nanti kita tengok nanti ke hadapan. Kita rehat kot sebentar. Salah kan? Tak salah. Okay, kita rehat. Suara membela, perjuangan takkan pernah reda. 4 kata revolusi bermula. Perjuangan bangkit.
Okey, kita bersambung lagi untuk segmen yang seterusnya. Tadi kita nak berhenti masa dekat cerita apa tadi? Cerita kenapa Trump datang ke Malaysia. So, ini yang tadi sebelum ni adalah cerita berkenaan dengan 3 perkara yang telah saya sampaikan. Kenapa Trump datang ke Malaysia. Betul? So sekarang kita nak ceritakan apakah itu 3 C. Apakah C yang disebutkan tu? Complexity, chaos dan juga kontradiksi tu. 3 perkara ini akan terkait dengan lawatan Trump ke Malaysia. Dan anda akan nampak ini bukan sekadar lawatan diplomatik yang biasa-biasa. Ini bukan. So kita tengok yang pertama. Lawatan ini bukan tentang hubungan bilateral Malaysia dan juga Amerika. Ia adalah sebahagian daripada strategi yang lebih besar daripada lawatan. Iaitu sebagai apa? Sebagai pengimbang kepada China yang sekarang sedang agak kuat berada di dalam Asia Tenggara yang pada hari ini. So Trump datang ke Malaysia dengan perjanjian perdagangan. Tapi di sebalik itu, mesej sebenar adalah Amerika nak mengatakan bahawasanya kepada Asia yang Amerika masih lagi relevan. Jangan terlalu bergantung kepada China. Amerika masih ada. Mengapa harus pergi bergantung kepada China? Dan Malaysia kita berada di tengah-tengah. Tadi saya cakap. TMX dalam beberapa perkara yang besar yang kebelakangan ini kalau kita lihat menggunakan 2 perkara yang berlawanan dan akhirnya mencetuskan satu pendapatan. Dan kita yang berada di tengah-tengah pada hari ini sedang bermain catur. Kita tidak boleh memihak kepada A, kita tidak boleh memihak kepada B. Akan tetapi kita menyokong kedua-duanya sebagai rakan kita, rakan dagangan kita, rakan kawan kita di dalam parti. Tapi kita juga tidak boleh mengatakan dan juga mengabaikan Amerika Syarikat kerana mereka masih kuasa kepada ketenteraan ekonomi yang dominan berbanding dengan China. So kalau kita tinggalkan, apa yang akan jadi? Chaos kepada Malaysia. Bercakap mudah, persiapan yang tiada dengan tindakan yang dilakukan akan menyebabkan laku chaos. Mudah saja hukumnya ABC. So, ini adalah satu kompleksiti dalam bentuk yang paling nyata untuk kita cuba dapat fahamkan. Satu langkah yang salah je, automatik ekonomi kita akan terjejas. Rakyat yang akan menanggung. Rakyat akan kata kepimpinan ada makan. Kita nak sentuh berkenaan dengan kepimpinan. Macam mana? Termasuk yang tajuk C yang kedua. Chaos. Chaos ini dalam tatanan yang serantau. Kalau kita lihat sekarang, gencatan senjata Thailand dan juga Kemboja yang dipengerusikan oleh Trump. Anda fikir ini adakah sesuatu yang berlangsung sebabkan kebetulan ke sebabkan yang telah dirancang? Walaupun sebenarnya kita dunia sudah tahu kenapa Trump ingin juga dapatkan melakukan perdamaian antara Kemboja dan juga Thailand disebabkan untuk mendapatkan anugerah Nobel. So adakah perkara ini yang berlaku dalam keadaan yang alami? Tak. Dia mesti berlaku dalam keadaan yang telah disusun. Penyelesaian konflik ini bergantung kepada kehendak seorang pemimpin yang dikenali dengan dasar luar yang tidak menentu. Kalau dia kata nak, dia nak lah. Kalau dia kata tak nak, maka tak nak lah. Dah lah dia kata tak nak, dia boleh pula, dia kata tak nak tu dia boleh letak je dekat dalam tweet. Habis semua saham jatuh. So apa jaminan bahawa perjanjian ini akan bertahan? Yalah, apakah yang menyebabkan yang boleh dikatakan oleh TMX sendiri kepada rakyat bahawasanya perjanjian ini
mampu bertahan. So, apa jaminan? Mesti kita nak tanya kepada baik-baik, apakah jaminan bahawa Trump tidak akan ubah haluan minggu depan? Dekat situ ada permainan yang mungkin berlaku yang kita mungkin tidak tahu dan mungkin menjadi rahsia dan tidak mahu diungkap di dalam mana-mana video. Itu boleh cari sendiri. So, di sini kita nampak adalah terdapat pattern interrupt. Ini adalah realiti dalam post-normal. Ada berlaku pattern interrupt. Pattern interrupt ini juga telah berlaku dalam beberapa perkara yang kebelakangan. Keamanan dan juga kestabilan tidak lagi dijamin oleh institusi atau sistem, tetapi oleh individu yang boleh berubah fikiran dalam sekelip mata. Itu. Dan ini yang menjadi menakutkan kepada kita. Pattern interrupt ni yang kita takutkan. Tapi bagaimana kita hendak mengawal apakah yang kita pegang? Walaupun di dalam apa yang kita lihat yang dibentangkan di dalam parlimen mengatakan bahawa Malaysia yang banyak dipegang. Tapi masakan mustahil MX terlepas pandang untuk melihat apakah yang sepatutnya menjadi keuntungan kepada kita dan juga negara, terutama rakyat di Malaysia. Jangan mungkin kita terlalu cepat untuk marah tanpa kita mengambil satu pendekatan yang apakah yang ada dan juga berlaku di sebalik. Kerana apa? Itulah di dalam waktu kita berada di dalam post-normal. Itu memang amat menyerabutkan. Ataupun saya boleh tinggallah yang mudahlah sikit. Kenapa kita pada hari ini kita mencari dan juga kita menanti kedatangan hari kiamat? 2024 dah berlalu pergi. Kalau dia sebelum ini 2000 tak tahulah 2000 berapa pun dah berlalu pergi. 2000 berapa lagi yang nak dikatakan akan hadir, akan tiba dan hari kiamat? Dengan cara kita menunggu. Adakah kiamat itu akan datang dalam keadaan kita menunggu? Kiranya kalau kita cernai maksud kiamah itu sendiri adalah cerita berkenaan dengan kebangkitan. Kalau kita mahukan dan impikan sebuah kebangkitan itu tidak boleh ditunggu, melainkan kita ambil dan kita bangkit dan bangunkan ia sendiri, maka kita akan dapat kiamah itu yang kita impikan. Itulah post-normal. Itulah di mana dia boleh dikatakan bahawasanya kenapa tidak sampai dan tidak jumpa? Kerana kita sedang berada di dalam waktu hari kiamat itu sendiri. Wallahualam. Itu pandangan saya. Kalau salah, minta maaf. Boleh rujuk dengan mana-mana ustaz yang lain. Okey, kita sambung. Boleh sambung. Yang ketiga. Kontradiksi dalam nilai dan juga kepentingan. Dan akhirnya, kontradiksi yang paling jelas adalah bila Amerika di bawah Trump sering bercakap tentang nilai-nilai demokrasi, kebebasan dan juga hak asasi manusia. Tetapi dalam lawatan ini, fokus utama adalah kepada ekonomi dan juga keselamatan. Tiada perbincangan mendalam tentang isu hak asasi. Di Myanmar, tiada sebutan krisis Rohingya. Tiada kritikan terhadap penindasan di negara-negara asal yang lain. So, mengapa ia berlaku sedemikian? Sedangkan Amerika itu sendiri adalah sering menggunakan dan juga mempertahankan tentang hak asasi yang sering mereka sebut-sebutkan. Kenapa? Kenapa pada hari ini kalau kita lihat kepentingan ekonomi dan juga strategik lebih penting daripada nilai? Dan Malaysia sebagai sebuah negara Muslim, kalau kita lihat, menghadapi kontradiksi ini yang serupa. Kita ingin mempertahankan kedaulatan dan juga menyuarakan isu global berdasarkan nilai kita. Namun kita terpaksa berhati-hati agar tidak menjejaskan pelaburan yang datang penting kepada diri kita
terutama yang negara, daripada pihak yang terlibat dalam konflik yang lain. Kita mahu kebebasan itu memilih, tetapi geopolitik hanya memberi kita pilihan yang buruk. So inilah sifat sebenar politik postnormal. Kita terperangkap dalam sistem di mana tiada keputusan yang 100% betul dan juga 100% salah. Hanya keputusan yang menguruskan kontradiksi. Mengambil keputusan ketika waktu postnormal bukanlah satu keputusan dan juga memikul tanggungjawab yang agak berat. Ada implikasi? Yes, ada implikasi. Apa yang tidak ada implikasi? Semua perkara ada implikasi lah. So, apa implikasi? Rehat 2 minit. Boleh? Perjuangan jiwa. Bahkan perjuangan bangkit. Wow! Okey, kita sambung. Ada implikasi. Yes, ada implikasi. Kiranya implikasi ini kita tidak ambil berat dan juga tidak ambil peduli, maka janganlah kita risau. Kitalah yang bakal menanggung implikasi yang saya bakal sebutkan nanti di bawah. Tapi itu adalah saya. Mungkin, ya mungkin tidak. Okay. So, implikasi kepada negara Islam dan juga Malaysia. Sekarang kalau kita fokuskan kepada Malaysia dan juga dunia Islam secara yang lebih luas, apakah implikasi lawatan Trump ini kepada kita? So, yang pertama, dari segi delima strategik Malaysia. Malaysia berada dalam kedudukan yang sangat unik, boleh dikatakan. Dan sangat sukar pun boleh juga dikatakan. Kita perlu bermain catur berbilang dimensi. Dia tak boleh main satu. Sekejap kena main belah sini pula. Sekejap tak faham tak? So, ekonomi dengan China, kita bermain pula keselamatan dengan Amerika. Solidariti dengan dunia Islam dan pada masa yang sama menjaga kepentingan nasional kita sendiri. So, ini memerlukan literasi geopolitik yang mendalam. Kita perlu merenung, kita perlu menghayati dia. Bukan sahaja di kalangan para pemimpin, tetapi juga di kalangan para rakyat yang berada di bawah terutamanya. Dan apa yang mendirikan sebuah negara itu dengan adanya rakyat. Maka haruslah rakyat itu juga yang mengambil kepentingan, mengambil tahu dan juga mengambil sumbangsaran yang ada yang sepatutnya dilakukan dengan baik. Sekiranya apa sahaja perbuatan yang kita lakukan sekarang itu akan mendatangkan lebih buruk dan lebih fatal kepada kita ke hadapan. Okey, yang keduanya adalah peranan dunia Islam dalam tatanan global baru. Dunia Islam secara keseluruhan menghadapi cabaran yang sama seperti kita, Malaysia. Kita mempunyai sumber yang besar dan lokasi yang strategik. Tetapi kita juga pada hari ini dilihat berpecah-pecah. Sama dengan negara Islam yang ada. Kita di Malaysia ini bukanlah dikatakan bersatu padu. Kita sedang berada dalam kegoncangan, malah petaka kesatuan ummah yang berpecah-pecah disebabkan oleh orang kita juga. Tak ada kesatuan, tak ada visi bersama. Tetapi mahukan kemenangan. Maka akan nanti ke depan dia akan dipijak mudah-mudah dia oleh siapa yang pandai bermain catur. So, dalam era post-normal, ini adalah kelemahan yang fatal. Kerana kuasa global akan sentiasa mengisi ruang yang ditinggalkan oleh perpecahan yang berlaku tadi. So, kuasa luar tidak akan berurusan dengan satu blok negara Islam yang kuat. Mereka lebih suka berurusan dengan negara-negara yang berpecah-pecah. Terutama Malaysia, sebab tu dia suka dalam. Membolehkan mereka mengeksploitasi sumber dan juga pasaran secara individu. So, lawatan Trump
walaupun fokusnya adalah kepada ke Asia Tenggara, adalah peringatan bahawa kekuatan geopolitik kita bermula dari quality governance dan kesatuan kita yang ada di dalam negara ini. Okay? So, dah sampailah kesimpulan. So, jadi hari ini di penghujung hari, di penghujung cerita lah. Peristiwa 26 Oktober ini benar-benar ajarkan kepada kita apa dia. Lawatan Trump ke Kuala Lumpur adalah penamat rasmi kepada zaman politik di mana kita boleh membuat ramalan yang mudah. Kita hidup dalam post-normal times di mana politik adalah tentang menguruskan krisis yang tidak pernah kita fikirkan dan membuat keputusan dalam kekaburan yang tidak pasti langsung. Kompleksiti menuntut kita untuk berfikir lebih holistik. Chaos menuntut kita lebih flexibility. Kontradiksi menuntut kejujuran intelektual. Jangan kita sempitkan pemikiran itu kerana apa? Bagaimana kita ingin berfikir secara holistik yang lebih dengan pandangan yang lebih luas. So, pattern interrupt dan juga tone shift, direct, personal, urgent. Ini adalah tugas yang berat bagi pemimpin yang mahu memimpin ke hadapan. Tetapi sebagai rakyat, tugas anda juga sama penting. Jangan hanya menjadi pengguna berita yang pasif. Lain kali anda membaca tentang perjanjian, jangan tanya apa yang berlaku. Tanya siapa yang sedang menguruskan chaos ini. Dan apakah kontradiksi yang mereka cipta untuk kepentingan jangka pendek. Hanya dengan mengamal literasi post-normal, ini barulah kita mampu dapat menuntut governance yang lebih adaptif dan juga jujur daripada kepimpinan kita pada hari ini. Saya harap dapat menjadi satu buah yang pemikiran yang baik kepada anda. Ya, secukup sampai di sini. Jumpa lagi, saya Safwan Zubair. Terima kasih kerana berani membaca dunia yang pelik ini bersama saya di Pod Monolog. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Matahari, machona,